Tiba-tiba di bawah era Datuk Seri Anwar Ibrahim ternyata dia berbelanja besar dengan belanjawan yang lebih besar daripada zaman COVID-19. Kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang pandai bercakap saja. Kita kata jangan hutang lagi. Sebaliknya, angka yang ada menunjukkan kegagalan. Dulu bukan main lagi. Hutang semakin meningkat. Luar biasa. Sebenarnya hutang meningkat luar biasa adalah di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan ekonomi yang baru keluar menyatakan angka terkini hutang luar negara. Dalam tempoh yang singkat 30 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia tambah hutang negara kita 230 bilion. Hutang luar negara kita pada hari ini 1.3 trilion. Walaupun di dalam keadaan di zaman Perikatan Nasional kita telah menyelesaikan masalah besar negara, darurat kesihatan, ketika rakyat semua dikepung, tidak boleh keluar, tidak dapat bekerja. Majikan pula kilang-kilang beritahu kalau macam ni, macam mana nak bayar gaji? Kena buang pekerja. Kita kata jangan buang pekerja mereka rakyat kita. Maka kerana itu kerajaan menyediakan peruntukan bagi wang kepada kilang, majikan dan sebagainya untuk membolehkan pekerja terus ada pekerjaan walaupun tak dapat pergi kerja. Yang berniaga disalurkan wang. Maka kerana itu ketika itu belanjawan kita agak tinggi. Sekarang ni apabila kita telah berjaya di zaman Perikatan Nasional memulihkan negara, ekonomi telah dibuka, pertumbuhan ekonomi Malaysia antara yang paling baik di seluruh dunia ketika itu, tiba-tiba di bawah era Datuk Seri Anwar Ibrahim ternyata dia berbelanja besar dengan belanjawan yang lebih besar daripada zaman COVID-19 dan menambah hutang lebih besar. 5 bulan ini tahun 2025 Datuk Seri Anwar Ibrahim tambah hutang luar negara kita sebanyak 55 bilion lagi, menunjukkan bahawa sebenarnya mereka bukanlah orang yang pandai mentadbir negara kita.